Okey, apa benda lagi yang saya nak cerita? Okey, sengaja saya tak buat ikut susunan sebenarnya belajar ni sebab TVST ni dia ada dua golongan. Satu golongan yang memang dah pernah belajar dulu kan bertahun-tahun sampai sekarang masih lagi ikut. Saya tak kata saya betul. Cuma bila kita sama-sama lama and then saya perasan lah ada benda-benda yang masih tak difahami, kurang difahami, ataupun orang kata tak betul ni. Salah ni. Okay, jadi saya buat video-video untuk menghapuskan salah faham dulu bagi orang-orang lama. Okay, bagi orang lama, sebab orang lama ni kalau kita buat video ikut susunan satu-satu, step 1, step 2, step 3, dia akan kata, oh ini aku dah tahu, ni aku dah tahu. Lala sekali dia tak akan tengok video tu sampai habis, dia tak akan ikut step, dan sampai bila-bila lah dia tak akan betulkan balik apa yang salah dalam pemikiran dia tu. Lagi sekali saya cakap, bukanlah saya yang paling betul, tak juga. Tapi bila kau tanya soalan macam tu kan, bila tanya soalan pelik macam tu, itu memang terang-terang salah bang. Yang kedua, bila dah betulkan pemikiran orang-orang lama ni, kalau yang dah betul mahir tu, alhamdulillah lah kan. Dan kalau ada saya salah, tegur je lah balik. Sebab selain daripada saya, ramai lagi yang mahir, yang silent pun benda semua. uh, Kemudian nanti, kita masuk sikit sebab kita dalam bab akhir trend ni, pertukaran trend HST ni, dia melibatkan AB dan AS. Dan dia melibatkan yang pertama AB dan AS, dan kebiasaannya DSW lah kan. Lepas tu yang kedua pula nanti akan belajar dalam jilid lain bab HST. Bab HST okey lah. Lepas tu nanti akan belajar bab HSR. Kedua-dua ini berkait rapat dengan AB dan AS, DSW tadilah, dan Diamond Step dan HCGLT. Nantilah saya cerita balik teori-teori dia tu semua. Waktu itu nanti kalian akan keliru bila dah belajar bab HSR bagi HST, dan HST korang akan keliru. Bang, ini dah muncul AB ni kan, contoh. Contoh, saya katakan bila dah belajar nanti kan, ini kita katakan ini adalah HST by. HST akan berakhir bila munculnya AB dan AS. Dan dia akan tukar arah. Contoh macam sekarang ni lah kan, satu hari, 2 hari kan, 2 hari. Lepas tu nanti mungkin hari yang ketiga dia akan muncul AS pula. Mungkin hari yang ketiga ataupun hari yang keempat, mungkin hari yang kelima dia akan muncul AS pula. Lepas tu bila muncul AS dalam bab HSR bagi HST, contoh macam yang kat sini kita andaikan dia membuat HSR bagi HST tadi, ni HST, ini mungkin dia buat HSR, mungkin sebab saya nak ajar bab benda tu, saya nak terangkan pasal benda tu. Muncul AB nanti kan, muncul AS, salah, sel AS lah, akhir sel AS. Lepas tu kita pun dapat, mungkin dia bila muncul AS, maksudnya dia akan tukar balik lah dan faham balik lah benda yang saya cakap tadi. Dia tukar, tapi ada dua cara. Satu dia balas terus, satu dia buat port dulu. Itu cara dia nak bergerak. Bila dah terbentuk benda yang macam ni, mungkin akan ada kekeliruan nanti. Akan ada pertanyaan lah kan, pertanyaan yang cerdik sikit. Bang, ini HST ke HSR bagi HST? Sudah kan, kita akan pening kat situ. Ini HSR ke ini adalah HST? Sebab apa? Sebab kalau dia berjalan lama, contoh 7 hari kan, 7 hari kita fahamlah yang ini adalah HST, dia balas dengan HST. Tapi kalau dia berjalan selama 5 hari, 4 hari, 3 hari, mungkin ini adalah HSR bagi HST. Dia akan keliru bab sini. Dia nak panggil apa? Pada saya, make it simple. Jangan pening kepala nak
nak tentukan sangat yang itu adalah HSR ke, itu adalah HST ke. Make it simple. Daripada satu perjalanan itu dia berakhir dengan AB, dan satu perjalanan baru berakhir dengan AS, dan satu perjalanan baru berakhir dengan AB, dan satu perjalanan baru berakhir dengan AS. Buat benda yang simple macam itu sahaja. Jangan pening-pening kepala sangat. Yang pening-pening kepala sangat, ini HSR ke, ini HST. Kenapa saya cakap macam tu? Kan? Kenapa saya cakap macam tu? Senang je jawapan dia. Jawapan dia senang. Korang bukannya swing 1 tahun. Kan? Korang nak fikir sangat itu HSR ke HST. Korang bukannya swing. Contoh ini daripada bulan Julai. Ini daripada bulan Julai. Kan? 20 Julai sampai sekarang hampir sebulan. Korang bukannya swing lama-lama sangat bang, sampai korang nak tahu itu HSR ke, itu HST. Korang nak kata 3 hari pun tak adalah sampai korang hold market 3 hari kan. Contoh HST ini ada ke yang hold market sampai 5 hari 6 hari? Tak ada pun. Kan jarang sangatlah saya jumpa sekarang ni. Jadi kenapa kita nak pening-pening kepala tentang perkara ini? Sedangkan apa yang kita buat hari-hari adalah masuk sell dekat sini, dapat 30 pip, dapat 50 pip cabut. Kat sini pula masuk buy, dapat 30 pip, 50 pip cabut. Lepas tu kat sini pula masuk 30 pip, 50 pip cabut. Kenapa kita nak fikir sangat benda yang tak berkaitan dengan apa yang kita buat? Itu je lah. Itu je lah, tak payah nak fikir sangat. Kecuali nanti kalau korang memang nak layan swing, time tu barulah kita akan masuk bab macam mana nak identify, yang macam mana kita nak kata ini adalah HSR bagi HST, ataupun ini adalah HST. Okey buat masa sekarang ni fahamkan dan ikut itu sahaja. Market bergerak daripada AB ke AS, daripada AS ke AP. Lantaklah benda itu daripada HST ke HSR, ataupun daripada HST ke HST. Dan tak adalah istilah daripada HSR bergerak ke HSR, itu tak adalah kan. Kalau HSR tu biasanya pot lah, dia membentuk pot. Faham So perkara kedua yang saya nak korang faham, nanti kalau korang dah mahir baca tengok balik video-video ni, korang akan terjawab lah persoalan tersebut. Bukan kata tak boleh nak tahu, tapi adalah ilmu dia yang kita nak kena belajar. Dan buat masa sekarang tak payah kelirukan diri dengan benda yang tak berkait. Kecuali korang cakap, bang saya nak swing, itu kita belajar jilid pertukaran trend besar lah kan. Pertukaran trend besar. Ini perkara yang kedua. Bagi trader-trader yang lama, saya tahu ini memang soalan-soalan dia lah kan. Soalan-soalan dia dalam kepala dia lah kan. Dia cara dia sekarang ni macam tu lah. Abaikan dahulu. Sebab korang bukan swing, bukan intraday pun. Korang bukan intraday, korang cuma scalping hari-hari. Hari ni buy, hari ni sell, hari ni buy, hari ni sell. Okay, selesai. AB dan AS sahaja yang penting. Terima kasih.